به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, mari kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Pertama dan selamanya kita melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dah masuk 14 Syaban. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih merezekikan kepada kita untuk hidup lagi pada malam ini, yang mudah-mudahan dengan asbab itu kita sampai ke dalam bulan Ramadan nanti insya-Allah. Yang saya hormati Datuk Haji Muhammad Salim serta barisan jawatan kuasa Masjid Abu Darda Bilal Impian, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para asatizah, ibu ayah, abang kakak, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah hari ini kita akan sambung bacaan daripada kitab Penawar Bagi Hati masih lagi pada muka surat yang pertama insya-Allah, dan seperti biasa kita mulakan dengan zikir. Mudah-mudahan Allah kurniakan rasa tenang dalam hati kita semua insya-Allah. Sama-sama tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Allah. Sama-sama tuan-tuan. Allah. Ya Allah, 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 Ya Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
الله على ياسين حبيب الله. قال مصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Saya namakannya dengan penawar bagi hati pada menerangkan apa yang wajib dibersihkan daripadanya dan apa yang dapat dihiasi dengannya pada segala hati. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, hari ini kita masih masuk dalam bahagian pendahuluan. Dan kalau tuan-tuan dan puan perasan, kita setiap daripada bait-bait ayat ni kita cuba syarahkan setakat apa yang boleh kita syarahkan, sebab inilah kaedah yang pernah saya belajar kitab ni dulu. Jadi kita ikut kaedah yang saya belajar dululah. Jadi kita masuk hari ini pada perenggan yang ketiga akhir tu, dan kita berada di pertengahan, bahawa musannif almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah menamakan kitab ini sebagai penawar bagi hati. Kitab yang berkat, kitab yang boleh kata hampir semua masjid belajar tentang kitab inilah. Jadi penawar bagi hati. Mengapa dinamakan penawar bagi hati? Bila mana kita namakan penawar bagi hati, maka biasanya penawar ataupun ubat bagi sesuatu penyakit itu, walaupun ada ubat yang manis, tapi kebanyakan ubatnya itu biasanya pahit-pahit belaka. Jadi bila kita belajar kitab penawar bagi hati ni, kita akan melihat nanti bagaimana untuk kita mengubat hati kita ini. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Kadang-kadang dia tidak kena dengan hati kita. Kadang-kadang kita rasa susah nak buat perkara tersebut. Kadang-kadang kita rasa macam mana nak buat perkara ni. Sebab apa? Sebab Syekh kata apa? Pada menerangkan kitab ni, apa yang dia akan buat? Pada menerangkan apa yang wajib dibersihkan daripadanya dan apa yang dapat dihiasi dengannya pada segala hati. Jadi almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ini di dalam kitab ini menerangkan tentang bagaimana cara-cara kita nak bersihkan hati ni. Jadi kalau contoh kita nak hias satu perkara, kita nak hias rumah kita contohnya, pasti dan pasti kita kena bersihkan dulu rumah. Barulah kita akan hiaskan rumah kita dengan sehabis baik. Contoh kita nak pasang wallpaper kat rumah, kat dinding. Sebelum pasang wallpaper tu, antara kalau tengok baca dia punya manual dia akan suruh apa? Dia akan suruh bersihkan dulu dinding tu, barulah boleh tampal wallpaper tu. Jadi kepentingannya apa? Kita akan tengok nanti di dalam kitab ini apa yang perlu kita bersihkan hati kita daripada apa, dan selepas kita bersihkan itu, apa yang perlu kita hiasi hati kita ini dengan sifat-sifat yang akan kita bincangkan nanti. Baik, dan di dalam kitab ini saya sebutkan satu pendahuluan dan 3 bab. Dalam kitab ini almarhum Syekh Abdul Qadir kata beliau susun kitab ini ada satu pendahuluan. Lepas kita habis prakata ni, kita akan masuk ke bahagian pendahuluan, dan ada disusun 3 bab. Ini basic dalam bab tasawuf. Mana-mana kitab kita akan lihat biasanya akan disusun 3 bab ni. Kalau kita belajar tasawuf syariat, kita akan melihat banyak kitab-kitab yang mengajarkan tentang tasawuf syariat ini, dia akan susun 3 bab. Yang pertama, bab yang pertama kita akan melihat 7 anggota yang wajib kita pelihara daripada dosa-dosa. Kita ada 7 anggota. 7 anggota yang Allah anugerahkan, yang Allah pinjamkan kepada kita, yang sepatutnya kita gunakan untuk perkara yang akan mendekatkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ada mata, kita ada lidah, kita ada telinga, kita ada tangan, kaki dan sebagainya, kemaluan dan sebagainya, yang mana kita akan bahaskan nanti pada bab yang pertama. Kemudian pada bab yang kedua pula kita akan tengok dulu berkaitan dengan, kalau dalam kitab ni disebut jantung hati, ataupun apa yang kita nak bersihkan ni. Kita nak bersihkan hati, ataupun kalau kitab yang moden sekarang disebut sebagai sifat mazmumah. Jadi ada 10 sifat mazmumah yang kita nak belajar. Macam mana kita nak jauhi diri kita daripada sifat mazmumah. Ramai orang boleh sebut tentang marah, jangan marah dan sebagainya, tetapi macam mana cara nak keluar daripada marah tu, kaedah nak keluar tu bagaimana, itu nanti kita akan tengok. Ramai orang yang mula kasih pada dunia, kita sibuk, kita cakap ramai orang cinta pada dunia, tapi macam mana kita nak keluar daripada cinta pada dunia, itu kena belajar.
Macam mana kita tahu ramai orang boleh sebut tentang solat ni, solat ni kita sebut, tapi nak mengesahkan solat kita itu kita kena belajar rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Kalau kita tak belajar, macam mana solat kita nak sah? Macam tu juga kita nak belajar bab-bab sifat mazmumah ni. Jadi itu bab kedua nanti. Bab ketiga pula ada 10 sifat mahmudah yang kita nak hiasi hati kita. Ramai orang boleh kata sabar, bila ada musibah kata sabar. Ramai orang boleh sebut, tapi macam mana kaedah nak sabar tu nanti kita akan tengok. Ramai orang boleh kata kita kena syukur, belajar syukur. Macam mana kaedahnya? Nanti kita akan tengok nanti. Jadi almarhum Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah ini, beliau kata di atas tu beliau himpunkan. Himpun di mana? Himpun daripada kitab Arba'in fi Usuluddin susunan Al-Imam Ghazali rahimahullah. Sebab tu dalam fatwa Negeri Sembilan disebutkan bahawa tasawuf mengikut aliran mana? Mengikut aliran manhaj Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi kita nak tanya apa yang Imam Ghazali kita ikut ni, kita ikut yang mana? Ni antaranya kitab Penawar Bagi Hati ni, asalnya kitab ni asalnya apa? Kitab Imam Ghazali sebenarnya. Kitab Arba'in fi Usuluddin. Kitab Imam Ghazali rahimahullah ada 4. Dia sebut ada Arba'in fi Usuluddin, 10 bab yang awal cerita tentang bab tauhid. Ini cerita dalam kitab tersebutlah. Kemudian 10 bab yang kedua cerita tentang bab amal-amal yang zahir. Kemudian bab yang ketiga tentang sifat mazmumah, 10 sifat mazmumah. Bab yang keempat 10 sifat mahmudah. Jadi Imam Syekh Abdul Qadir ini ambil yang bab 2 akhir tu, bab 3, bab 4, lalu beliau himpunkan dan jadilah kitab ini yang mana kebanyakannya berasal daripada kitab Arba'in fi Usuluddin. Jangan ingat tasawuf ini kita tak bersambung dengan apa yang telah diputuskan oleh ulama kita berkaitan kita perlu sambungkan ke Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Baik. Okey, jadi bab tasawuf ni macam mana nak belajar? Kenapa kena belajar? Sebab ramai orang bila mana sebut tentang solat, dia akan sebut pasal solat lah, dia akan belajar aqimus solah wa atuz zakah, dia belajar. Tapi bila Allah sebut wasbiru washkuru, Allah sebut dalam Quran, tapi orang hanya boleh cakap-cakap je, tapi tak tahu macam mana cara nak buat. Allah sebut watawakkalu kan dalam Quran, tapi tak boleh nak buat apa sebab bila mana tidak belajar maka tak bolehlah nak buat apa. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana kita belajar bab tasawuf ni, kita dah belajar akidah, kita dah belajar fiqh. Bila kita belajar akidah, kita belajar fiqh ni, kita akan mula melihat kan, kalau orang yang silap sikit je, kita akan kadang-kadang kalau tak belajar tasawuf ni, kita akan bersangka buruk dengan orang yang tadi. Mulalah kita punya fikiran, dia ni tak belajar lah ni kan, tak pergi kursus lah ni, contoh dia ni tak belajar lah ni kitab fiqh ni, tak angkat takbir pun tak betul. Dalam hati kita sebut gitu. Sebab apa boleh timbulnya hati tu? Sebab apa boleh timbulnya perkara tersebut? Sebab kita tahu perkara tersebut silap, salah, tetapi kita tak belajar cara nak keluar daripada perkara tersebut. Jadi antara ni contoh pengalaman yang kadang-kadang bila mana kita bersangka buruk ni, dia akan kena pada diri kita balik. Contohnya dululah, pernahlah dulu kita biasalah kat rumah ada mesin basuh. Jadi kadang-kadang kalau saya lalu dekat Akasia tu, dekat kawasan Yusim tu kan, saya duduk area kawasan tu. Jadi bila kita tengok orang pergi dobi, kadang-kadang kita tengok bayi-bayi kita ni, sahabat-sahabat kita yang bayi-bayi yang dah kerja, tengok suami isteri pergi dobi, kita pun, saya dalam hati masa tu saya kata, kenapa dia ni tak ada mesin basuh kat rumah, hari-hari tengok pergi dobi ni kan, pergi dobi ni, hari-hari tengok pergi dobi. Hati kita mula bersangka buruk. Saya nak cerita benda ni bukan sekadar nak masukkan saya ni hati dah baik, tapi kita sama-sama belajar sebenarnya. Sebab tu penyusun kitab, di dalam kitab ini disebutkan sebagai peringatan bagi saya sendiri dan bagi sekalian saudara yang baru belajar. Penyusun kitab kata dia nak didik diri dia sendiri. Almarhum kata sebagai peringatan bagi diri dia sendiri. Sebab tu kalau seseorang yang kadang-kadang penulis buku ni, kadang-kadang tulis buku ni bukan sebab nak kaya, nak kaya sangat, tapi sebab apa? Sebab peringatan pada diri dia sendiri. Macam kalau kita lihat kan, almarhum Buya Hamka pun sama. Beliau pernah sebut dalam bila mana beliau sakit, beliau baca kitab apa? Kitab tasawuf moden dia tu lah. Beliau baca balik. Sebagai apa? Sebagai penenang hati dia bila mana dia sakit. Jadi
Ini antara ulama-ulama kita. Jadi bila mana kita tengok orang tu hidup, tapi tak lama lepas tu Allah takdirkan mesin basuh saya pula rosak. Mesin basuh saya pula rosak. Dan akhirnya apa berlaku? Sementara nak kumpul duit beli mesin basuh tu, terpaksalah kita pergi ke Dobi juga. Jadi nak kata apa tuan-tuan? Nak kata kadang-kadang kita jangan cepat bersangka buruk pada orang. Ini bab hati dah ni. Jadi bila mana sesuatu sangka itu datang, bila mana sesuatu perasaan itu datang, jadi kalaulah kita tak ingat tentang ilmu ini, maka dia akan terus masuk dan dia akan biar sangka buruk tu biar berlaku. Tapi kalau kita belajar, macam tuan-puan datang malam ni contohnya, cuba untuk usaha untuk belajar. Bila mana satu perkara masuk tu pasti. Sebab syaitan tu memang hasrat dia tu memang nak sesatkan manusia. Sebab bagi tuan-tuan ni, tuan-tuan perempuan ni yang dah rajin datang masjid, rajin datang surau ni, insya-Allah akidah tu dah mantap dah. Maknanya malam tahun baru dah tak pergi dah, nak pergi ke KLCC ke, nak pergi ke mana ke, tak ada dah. Nak pergi konsert-konsert ni saya rasa insya-Allah tuan-puan ni tak ada dah jenis-jenis begitu. Jadi akidah tu insya-Allah dah terjaga. Nak pergi dengar YouTube sami-sami tu dah tak ada dah. InsyaAllah dah tak ada dah. Jadi syaitan nak masuk bab akidah tu dia dah susah untuk orang-orang macam tuan-puan ni. Bab fiqah ni insya-Allah tuan-puan pun insya-Allah dah terjaga dah. Sebab kalau kita tuan-puan dia dah belajar bab fiqah kan, contoh cara duduk dengan betul. Ada tak pernah kadang-kadang hati kita ataupun kita terfikir kita nak hari ni aku nak duduk simple-simple je lah, just apa letak-letak macam tu je, tak payah rata sangat pun tak apa. Ada tak pernah gitu-gitu? Tak pernah. Sebab apa? Sebab kita tahu kalau kita buat tu tak sah kan. Contoh solat, hari ni solat aku tak naklah baca Fatihah, sekali-sekala je tak nak baca Fatihah. Kita akan buat gitu ke? Tak, kita tak akan buat gitu. Sebab kita tahu memang solat tu takkan sah kalau kita tak baca surah Fatihah. Jadi bila mana akidah dengan fiqh ni insya-Allah dia dah okey dah, at least okey lah, okey, maka syaitan masuk pada elemen yang ketiga ni, elemen hati ni yang banyak kelompongan-kelompongan. Jadi dia masuk. Jadi bila kita duduk belajar kan, jadi kita mulalah rasa ada hati orang lain tak belajar, orang lain kat luar tu tak belajar, aku je yang belajar. Dia dah mula masuk tu syaitan masuk tu. Masuk tu pasti sebab syaitan memang akan bisik. Tetapi bila mana kita belajar, kita tepis astagfirullah, kita tepis, maka dia akan keluar, dia tak kekal di dalam hati. Contoh marah, sifat marah, tengah-tengah mandu ni tiba-tiba ada kereta boleh potong gitu je, punyalah tak sabar ke itu. Hati kita cepat-cepat akan rasa nak marah ni, nak marah. Orang yang tak tahan hati dia termarah, dia kata apa? Biar aksiden lah kau kat depan tu, macam tu kan. Tapi orang yang belajar tentang ilmu tasawuf ni, hati dia nak marah, tapi bila hati dia dibisik oleh syaitan nak marah, maka dia akan disempangkan ke satu sudut yang lain yang menyebabkan marahnya itu tidak akan kekal di dalam hati. Jadi sebab itu kepentingan untuk kita belajar tasawuf ini, sebab ia sentiasa berlaku di dalam kehidupan seharian kita. Kita belajar, kita keluar, dia masuk balik. Jadi kita nak sentiasa belajar supaya kita dapat sentiasa jauhkan hati kita daripada perkara-perkara sifat-sifat yang mazmumah yang akan kita sebut satu persatu nanti insya-Allah. Dan kepada Allah Ta'ala juga saya pohonkan agar ia memberi manfaat dengan kitab ini bagi saya sendiri. Ini almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Madini kata, biar kitab ini bagi manfaat pada siapa? Bagi diri dia sendiri. Dalam kitab ini menunjukkan bahawa kerendahan hati almarhum ini, bahawa beliau buat kitab yang ringkas ini untuk peringatan bagi diri sendiri. Tuan-tuan, kalau tuan-puan kenal almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Madini ni, ya Allah, dia memang ni sangat-sangat hebat, ulama yang hebat. Siapa dia ni? Dia pengajar di Masjidil Haram, ulama besar. Student dia ataupun anak murid beliau ni bukan sekadar orang Nusantara je, tapi seluruh dunia yang menjadi anak murid kepada beliau. Maknanya nak kata besarnya dia ni, nak kata hebatnya, kealiman dia ni memang hebat. Tetapi beliau boleh rendahkan level dan menulis kitab yang ringkas ini, kitab penawar bagi hati ini, demi apa? Demi peringatan untuk diri beliau sendiri.
nak tunjukkan kerendahan hati beliau. Beliau dah hebat, tapi beliau tetap juga nak tulis perkara-perkara yang ringkas-ringkas ni. Sebahagian ni bukan kita nak cerita sesiapa, tapi nak kata kadang-kadang kita ni bila kita dah rasa ada jawatan tinggi, profesor, kita dah ada jawatan doktor, kita dah ada jawatan yang tinggi-tinggi, pengarah sana, pengarah sini, ketua eksekutif sana, eksekutif, jawatan eksekutif kan. Jadi contoh, jadi kita dah mula kurang nak membahas ilmu-ilmu yang rendah-rendah ni, ilmu yang ringan-ringan. Tetapi berbeza dengan ulama-ulama dulu, mereka hebat-hebat belaka. Tetapi mereka bila mana berhadapan dengan masyarakat, mereka turunkan ego mereka, mereka tak bincang pun tentang bab-bab yang besar-besar ni. Imam Syekh Abdul Qadir ni buat kitab ni untuk orang awam. Macam ulama-ulama kita yang lain kan, ada kitab Muniyatul Musalli, cerita bab solat je, padahal hebat penyusun kitab tersebut kan, dan pelbagai lagi lah ulama-ulama kita. Jadi beliau menyusun kaedah ini, kaedah yang ringkas, menghimpunkan, membuat satu kitab yang ringkas, tak sibuk nak buat kitab-kitab yang besar-besar, semata apa? Semata untuk mendidik masyarakat awam yang banyak lagi yang tak belajar tentang ilmu syariat yang asas ni. Dan bagi sekalian pembacanya, bagi kita semua yang membaca kitab ini, dan ia menjadikan bagi Allah Ta'ala ni, kata penyusun kitab almarhum Syekh Abdul Qadir, pohon supaya menjadikan dirinya itu ikhlas semata-mata untuk menuntut keredaannya, kerana sesungguhnya ia sangat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi almarhum Syekh Abdul Qadir di bahagian penutup ini, beliau menyebutkan beliau memohon kepada Allah dua perkara. Pertama, beliau memohon agar kitab ini memberi manfaat kepada dirinya sendiri dan bagi sekalian pembaca. Dan kedua, supaya menjadikan amalnya ini sebagai amal yang ikhlas semata-mata kerana Allah. Bagi orang yang ada satu naskah yang hebat kan, bukan mudah untuk melawan dengan jiwa di dalam hati. Adanya rasa sifat riak di dalam hati itu bukan mudah. Jadi beliau menutup dengan minta kepada Allah. Sebab itu disebutkan bahawa idza sa'alta fas'al, Nabi SAW sabda, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta, mintalah pada Allah. Kita nak minta apa, mintalah pada Allah. Dan kalau kita nak mohon bantuan, maka mohon bantuanlah kepada Allah. Tetapi dalam Al-Quran juga, jadi bila ada orang yang memahami konteks itu saja. Sebab itu tasawuf ini, kalau seseorang itu tak khatam lagi bab syariat, ini seringkali diingatkan oleh guru-guru tasawuf ni, kalau kita tak khatam bab syariat. Khatam bab syariat ni apa? Ni lah sifat mazmumah, sifat mahmudah, cara nak keluar, cara nak hias hati. Jangan terus kita nak melompat ke tasawuf yang levelnya level hakikat. Contoh level hakikat ni, contohnya level kitab apa? Kitab Hikam. Itu contoh kitab yang hebat lah. Boleh tak belajar? Boleh. Tapi dengan syarat syariat tu dah kemah dah. Kita dah tahu dah cara-cara itu ini, macam mana nak jauhkan hati daripada sifat marah, sifat kasih pada dunia, kasih pada harta dan sebagainya. Kita akan tengok. Kita dah tahu cara nak hiaskan diri kita dengan sifat sabar, sifat tawakal, sifat ikhlas dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kalau kita terus melompat, kita takut timbulnya, dan memang ada juga golongan-golongan ni yang merasa diri mereka ni, bila kita belajar kitab penawar bagi hati atau kitab-kitab yang rendah levelnya itu, dia rasa tak kelas. Muzik bukan main hebat, baca kitab penawar bagi hati je tak kelas. Contoh, ada tak orang begini? Ada, memang ada. Bila dia terus lompat kepada elemen ni. Sebab contoh dalam kitab Hikam, Syekh Ibn Ata'illah As-Sakandari menyebutkan, fala tarfa'anna hajatan ila ghairih wa huwa muriduha alaih. Dalam kitab Hikam disebutkan bahawa jangan sesekali kamu angkat permintaan hajat kamu kepada selainnya, kerana dialah semata-mata tujuan kamu. Lebih kurang gitulah maksudnya. Jadi bila dia terus belajar kitab Hikam, contoh tasawuf hakikat ni, dia berjumpa dengan tok syekh yang dah hebat-hebat ni, tanpa dia pelajar yang asas ni, maka dia mulalah, dia kata orang-orang yang sibuk nak minta bantuan pada orang lain ni syirik hukumnya. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak minta bantuan selain hakikatnya, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia nampak orang minta tolong orang ni, maka dia kata ni semua syirik. Sebab apa? Sebab kita tak boleh minta bantuan pada orang, kita hanya boleh minta bantuan hanya kepada Allah.
Jadi ini salah faham. Sebab apa dalam Al-Quran disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan kan, birri wat taqwa dan ketakwaan. Jadi kalau dia tak faham bab syariah ni, maka itu yang kadang-kadang dia terbabas. Itu yang kalau tuan-tuan perempuan lihat ada tarikat-tarikat yang terbabas. Itu sebab apa? Sebab kadang-kadang kekemasan syariat itu tidak dijaga elok-elok oleh tok syekh itu sendiri ataupun pengikut-pengikutnya. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, maka saya ulangi pesan saya, kalau belum habis bab syariah dalam tasawuf ni, tasawuf syariah ini, maka kita jangan lompat kepada tempat-tempat yang tidak sepatutnya, supaya kita ini tidak terkejut. Contoh kalau kita budak-budak tadika lah, kalau kita lah label budak sekolah rendah contoh, tiba-tiba ada profesor ajar tentang terma-terma sains, melopong tak budak tu, melopong budak tu kan. Jadi kita ni kebanyakan kita hebat macam mana pun sebenarnya kita masih lagi berada di level-level orang awam. Dan kalau kita lihat ulama-ulama yang hebat pun, bila mana ada ceramah-ceramah begini, dia tidak sibuk cerita tentang perkara-perkara yang besar. Biasanya perkara-perkara yang asas. Sebab apa? Perkara asas inilah yang berada di dalam lingkungan seharian dalam hidup kita. Lingkungan seharian dalam hidup kita. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, maka ini dua perkara yang almarhum Syekh Abdul Qadir minta supaya diberikan manfaat dan juga dijadikan amalnya ini ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini dihimpunkannya oleh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesia Al-Mandili, Khuwaidam Talabatul Ilmi Syarif di Tanah Haram, Mekah, di Mekah Mukarramah pada tanggal 7 Rejab 1378 Hijriah. Jadi inilah Khuwaidim ataupun pengkhidmat Talabatul Ilmi, maksudnya gurulah di Masjidil Haram, dan mengajarkan kepada ramai orang pada ketika zaman tersebut. Dan kita ini disiapkan, ditulis pada tahun 1959 Masih. 1959 Masih, maknanya kita merdeka 1957, 2 tahun lepas merdeka lah. Jadi hebat Syekh Abdul Qadir ni. Jadi beruntunglah kita, bagi orang yang pernah belajar kitab ni dan belajar kitab-kitab lain juga beruntung. Antara kitab almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Badri ni adalah contohnya perisai bagi sekalian mukallaf. Itu contoh kitab beliau. Antara kitabnya yang lain, kitab Anak Kunci Syurga, itu pun antara kitab beliau lah, kitab-kitab yang hebat. Antara anak murid beliau ni, saya beritahu yang terkenal sajalah. Antaranya Tuan Guru Haji Abdul Rahman Sungai Durian, Pondok Sungai Durian. Anaknya beliau ustaz terkenal, Ustaz Abdul Basit Abdul Rahman, Pondok Sungai Durian lah. Ustaz Abdul Basit ni penceramah hebat juga, yang selebriti tu. Jadi almarhum ayah beliau merupakan anak murid kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Sungai Durian. Antara lain siapa lagi anak murid Syekh Abdul Qadir ni? Antara lain adalah Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah. Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah ni siapa? Ayah kepada Datuk Dr. Luqman, Mufti Wilayah Persekutuan. Mufti Wilayah Persekutuan ni juga ayahnya itu merupakan anak murid kepada almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dan antara juga anak murid beliau ni adalah Baba Najmuddin Skandang, guru kepada siapa? Guru kepada Ustaz Wan Junaidi. Ustaz Wan Junaidi, kalau tuan-tuan rajin kitab ni, buka-buka YouTube tu boleh tengoklah Ustaz Wan Junaidi ni. Saya sarankan tuan-tuan boleh ikuti pengajian dengan beliau, orang yang alim, orang yang hebat, yang kita boleh belajar macam-macam ilmu dengan beliau. Jadi ini tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, maka ilmu tasawuf ini antara salah satu ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Jadi kalau tuan-tuan perempuan rasa kita belum rasa habis lagi nak belajar ilmu tasawuf ini, yang syariat ni belum habis lagi kita belajar 10 sifat mazmumah, 10 sifat mahmudah, maka kita usahakan untuk duduklah di kelas-kelas berkaitan dengan tasawuf. Sebab kalau kita meninggal dalam keadaan kita tak nak belajar, tak sempat nak belajar, maka kata para ulama, kita mengekali kederhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu yang hari tu, yang lepas saya cadangkan, kalau ada kemampuan masjid buat daurah kitab ini, ada mungkin 2 hari lebih kurang, elok kita nak cuba habiskan yang basic saja.
Ataupun di dalam pasaran sekarang ada kitab yang lain yang ringkas juga, yang boleh tuan-tuan perempuan ambil manfaat. Kitab Nurul Fahmi, kitab asas-asas fardu ain susunan Ustaz Muhadir Haji Jul. Itu pun bagus juga. Kalau di Masjid Putra Nilai kita buat kelas fardu ain, guna kitab tu lah. Kitab tu kita asas sangat, boleh untuk kita belajar. Ada bab akidahnya, ada bab fiqahnya, ada bab tasawufnya. Jadi kita belajar, kita balik pada basic. Bila kita faham tentang basic itu, maka kita akan tahu cara nak keluar daripada perkara tersebut. Dan ada benda-benda besar tu kita akan tahu apa yang boleh kita nak buat. Jadi saya rasa tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita pun hampir azan. Cuma saya mohon maaf, malam ni saya tak dapat solat di sini sebab lepas isyak ni saya ada mesyuarat di Masjid Putra Nilai. Jadi lepas kuliah ni saya akan terus baliklah insya-Allah. Insya-Allah kita akan berjumpa di masa yang akan datang. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Mudah-mudahan ada manfaatnya perkongsian ringkas, dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang barulah kita nak masuk pendahuluan ni. Pendahuluan bab yang pertama ataupun bab pendahuluan. Kita akan tengok apa faedahnya, apa hukumnya, tempat ambilannya di mana. Sebab ada orang kata tasawuf ni ambilnya daripada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi apa menyebabkan ada sebahagian daripada orang yang di luar sana mengatakan siapa yang belajar tasawuf ni sesat. Jadi jangan begitulah. Dia ada ambilannya daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bahas pada selepas raya nanti dah kot, sebab minggu bulan depan dah Ramadan. Jadi mudah-mudahan teruskan berdoa, moga-moga kita masuk ke dalam bulan Ramadan nanti insya-Allah. Sebab pengalaman saya di Masjid Putra Nilai tuan-puan, 7 tahun dah saya urus jenazah ni. Bila masuk bulan Rejab, bulan Syakban ni, satu persatu orang meninggal. Jemaah ni kita kena meninggal, jemaah ni kita kena meninggal, orang taman ni meninggal, orang taman ni meninggal. Bulan-bulan lain tu banyak senyap je, tak banyak orang meninggal. Tapi bila masuk Rejab, masuk Syakban ni, banyak pula orang meninggal. Jadi AJK Khairat ni memang standby lah. Kalau Rejab Syakban, memang banyak orang meninggal. Jadi seolah-olah memberi petanda kepada kami ni, pengurus jenazah ni, seolah-olahnya apa? Seolah-olah kita ni jangan yakin sangat masuk bulan Ramadan ni. Jangan yakin sangat. Sebab tu kena ulama ajar kita baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sebab ada orang yang yakin dia masuk Ramadan, menyebabkan bila masjid-masjid contoh Masjid Abu Darda contoh ada buka slot iftar kan, slot masuk iftar, dia kata nantilah masuk Ramadan, nantilah baru dapat baru nak sedekah kan. Sedangkan dia tak yakin lagi dia boleh masuk Ramadan tu. Tapi kalau dia sedekah sekarang, sedekah iftar Masjid Abu Darda contoh, kalau masih kosong lagi lah, sedekah, kalau dia meninggal, sedekah dia tu digunakan pada bulan Ramadan, kekal di bulan Ramadan, dapat pahala Ramadan dia. Hebat tak? Hebat. Sebab itu ramai masjid-masjid bila nak buat kempen infak Ramadan ni buat waktu Rejab Syakban. Tapi biasanya slow lah, slow biasanya. Ramadan nanti baru laju. Sebab apa? Sebab ramai salah faham. Dia nak dapat kelebihan tu Ramadan nanti sedekah. Memang kelebihan Ramadan nanti sedekah hebat, tetapi Rejab Syakban ni bila kita sedekah, kalau kata kita meninggal, mudah-mudahan sedekah kita itu sampai dalam bulan Ramadan nanti insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat perkongsian kita pada malam ini. Aku lupa lihat, astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah, wa asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillah.